Dah lama ada parut jerawat, tak tahu nak makan apa, nak guna produk apa? Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Hai, saya Aziz dari Azia Abdul Ghani Channel. So, dalam video ini Aziz akan share dengan anda macam mana nak atasi masalah parut jerawat yang dah lama tak selesai-selesai lagi. Anda yang tonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Komen, saya sudah subscribe. Beberapa produk yang Aziz boleh cadangkan untuk mengatasi masalah parut jerawat ini. Yang pertama iaitu GLA Complex, di mana GLA ini merupakan omega 6 yang membantu mengatasi masalah ketidakstabilan hormon. Ketidakstabilan hormon ni sangat penting kerana jika tak stabil hormon kita, dia akan mengganggu masalah kulit kita, kesihatan kulit kita. Jadi parut pun susah nak baik. Bila hormon tak stabil, kulit pula akan jadi berminyak, over oily. Jadi untuk mengatasi masalah itu, anda perlu amalkan GLA untuk menstabilkan minyak di muka dan mengelakkan parut semakin teruk. GLA juga mencantikkan kulit secara semula jadi dengan omega 6 tadi. Produk yang kedua iaitu vitamin C. Kita tahu vitamin C dan kulit tidak dapat dipisahkan. Tapi vitamin C mana yang okey? Vitamin C mana yang baik? Pada Aziz, vitamin C yang terbaik adalah vitamin C yang ada sustained release, kerana dalam sustained release tu dia mengekalkan vitamin C lebih lama dalam darah. Bila vitamin C lama dalam darah, ia menunjukkan vitamin C itu mampu merawat kulit kita. Vitamin C juga meningkatkan imun badan dan kesihatan kulit, di mana ia mengelakkan kulit kita, tubuh kita dijangkiti kuman ataupun mengandungi virus-virus yang berbahaya yang mengganggu kesihatan kulit. Sebab kulit ini merupakan komponen utama dari mana dengan habuk masuk, kuman, virus, kulit yang tak bersih, yang tak sihat mudah dapat jangkitannya, dan akibatnya badan kita lah yang sakit kan. Jadi sesama, batuk ataupun penyakit-penyakit lain daripada asalnya dia menyerang kulit kita dahulu. Jadi sangat-sangat penting anda amalkan vitamin C ini untuk mengatasi masalah parut jerawat. Vitamin C ini juga membantu badan mengeluarkan kolagen lebih banyak. Bila kita dah berusia, kolagen semakin kurang dan badan dah tak produktif untuk mengeluarkan kolagen seperti waktu kita muda-muda dulu. Jadi kita perlukan vitamin C ini untuk membantu tubuh proses kolagen lebih banyak. Yang ketiga, kita perlukan protein yang sihat untuk kulit, di mana dengan protein ini dia membantu membina sel kulit lebih cepat, sel kulit sihat. Selalunya kita dapat protein daripada ayam yang dah digoreng, yang dah dimasak, dipanggang, dia dah membakar protein tu. Jadi kita perlukan protein semula jadi, protein yang berasaskan tumbuhan, di mana ia lebih mudah diserap dan juga ia lebih berkesan untuk kesihatan dan kulit anda. Dengan ketiga-tiga produk tadi, insya-Allah masalah parut jerawat anda akan selesai dengan lebih cepat daripada yang anda jangkakan. So, kalau anda nak tahu, boleh hubungi Aziz di 0163524104 ataupun klik link di description. Tolong jangan klik link-link yang berlega di bawah-bawah ni, sebab ianya hanyalah iklan, bukannya nombor Aziz tau. So, anda cuma klik nombor yang tertera di video ini ataupun link di bahagian description. Okey, terima kasih.